Quran untuk OKU. OKU tak perlu faham Al-Quran? OKU tak perlu belajar Al-Quran? Tapi Allah turunkan Al-Quran untuk semua. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-58. Maksudnya, maka sesungguhnya tujuan kami memudahkan Al-Quran dengan bahasamu, wahai Muhammad, ialah supaya mereka yang memahaminya beringat dan insaf untuk beriman dan mematuhinya. Al-Quran untuk OKU penglihatan. Mereka membaca Al-Quran menggunakan Mashaf Braille Malaysia, iaitu menggunakan kod-kod Braille bagi memudahkan mereka membaca Al-Quran. Untuk OKU pendengaran, mereka membaca Al-Quran menggunakan kod tangan Quran, iaitu KTQ. Ini adalah aplikasi Quran isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala untuk OKU masalah pembelajaran, mereka menghafal Al-Quran menggunakan cara yang dinamakan sebagai kaedah tahfiz akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, semua orang boleh baca dan faham Al-Quran termasuk OKU. Hak tengok ni, baca Quran dah lagi.